Kami daripada PAS bersama dengan Ketua Pemuda PAS Pusat, timbalannya Ustaz Azman Syatawi dan Ketua Muslimat PAS Pusat Ustaz Redah telah pun menyerahkan memorandum kepada Duta Mesir sendiri, iaitu Hani Abdul Qadir Shah, dan kami telah mengadakan perbincangan lebih kurang 15 minit dan menyatakan tentang keperluan untuk Mesir memainkan peranan penting dan membenarkan aktivis antarabangsa untuk menghantar bantuan mereka ke Gaza. Jadi kami telah menyatakan hasrat kami menyerahkan memorandum itu sendiri kepada duta, dan beliau berjanji untuk memainkan peranan penting dan menyatakan kesediaan untuk memberikan bantuan untuk kepentingan umat Islam Palestin. Namun begitu, kami dan Ustaz Nasruddin telah menekankan bahawa yang paling penting saat ini adalah sekarang ini Mesir mesti mengizinkan semua badan-badan aktivis antarabangsa, Islam dan bukan Islam, untuk memainkan peranan mereka dan menghantar bantuan kewangan, perubatan demi masyarakat di Gaza. Itu yang telah kami sampaikan sebentar tadi. Dan izinkan juga saya untuk menyatakan terima kasih PAS dan juga umat Islam Malaysia kepada badan-badan antarabangsa ini. Walaupun saya faham majoriti di kalangan mereka adalah bukan Islam, tetapi mereka telah berkumpul, berusaha di atas nama kemanusiaan untuk sama-sama menyelesaikan isu Palestin ini. Dan PAS merakamkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada badan-badan dunia ini, walaupun mereka bukan beragama Islam, dan juga pada badan-badan Islam seluruh dunia yang sentiasa teguh di belakang untuk menyatakan sikap kita terhadap umat Islam Palestin ini. Komen tentang bantuan yang diberikan untuk tagihan dalam tempoh 2 hari, sedangkan truk yang untuk diagikan banyak. Jadi apa itu bakatnya? Masih tak cukup sebenarnya. Mesir mesti proaktif. Mesir mesti menunjukkan sikap yang lebih toleran, terbuka untuk menyelesaikan masalah ini, dan jangan terus-menerus Mesir tersepit di atas imej menjadi boneka Amerika, menjadi negara suruhan Amerika yang berkepentingan terhadap negara umat Islam Palestin. Berikan masa yang cukup untuk aktivis dunia ini menghantar bantuan mereka. Masa 2 hari tidak mencukupi. So have they said that they will extend, they will allow to extend the stay? No, the ambassador didn't give such as assurance, but we told him just now that Egypt must play a very important role to solve this problem as soon as possible. Shamsul just now said that if this oppression continues, the next rally will destroy the embassy. So, what do you say about that? I think he just mentioned in his speech just now. So, is that a threat? Yeah, no. I don't think so. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Kami juga sebenarnya sedang meminta supaya kerajaan Mesir segera menghentikan usaha membina tembok yang dibina sepanjang 6 km. Tembok ini adalah menyebabkan umat Islam di Palestin bagai kata penjara, dihalang makanan, minuman, bekalan ubatan. Dan andai kata berlaku peperangan, sudah tentu sukar bagi umat Islam di Palestin untuk keluar menyelamatkan diri. Ini juga satu daripada bantahan kita, dan ini adalah isu yang berpanjangan sebenarnya. Kerana persepsi umum melihat Mesir menjadi alat ataupun boneka kepada kemahuan dan kehendak Amerika dan Israel. Jadi ini asasnya kenapa kami datang. Adakah permintaan yang dinyatakan pada Abdul Hani Abdul Qadir tadi dinyatakan sekali? Ya, dinyatakan kepada beliau, dan beliau akan menerima memorandum kita. Walaupun beliau punya alasan-alasan kenapa harus mereka bina, tetapi sikap kita ialah membantah apa yang mereka